Malam ini, pentas Asia kembali bergegar. Semua mata tertumpu ke Hiroshima apabila gergasi Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, turun beraksi menentang kuasa besar Jepun, Sunfresh Hiroshima, dalam perlawanan yang dijangka penuh intensiti. Mampukah Harimau Selatan mencipta kejutan di bumi Jepun dan membawa pulang mata berharga? Perlawanan Liga Juara-Juara AFC Elite (ACLE) antara Sunfresh Hiroshima dan Johor Darul Ta'zim (JDT) malam ini dijangka berlangsung sengit, dengan kedua-dua pasukan membawa misi besar untuk mengukuhkan kedudukan dalam carta kumpulan. JDT hadir ke Jepun dengan momentum positif selepas mempamerkan aksi meyakinkan sepanjang kempen ACLE musim ini. Selepas 6 perlawanan, skuad kendalian Xisco Munoz kini berada di tangga ke-6 dengan 8 mata hasil 2 kemenangan, 2 keputusan seri dan 2 kekalahan, sekaligus masih berada dalam persaingan sengit memburu 8 slot kepusingan kalah mati. Namun, cabaran yang menanti bukan mudah. Sunfresh Hiroshima yang beraksi di laman sendiri, kini berada di tangga ketiga dengan 11 mata dan sedang berada dalam prestasi terbaik, apabila mencatat 4 kemenangan daripada 5 perlawanan terakhir. Kelebihan beraksi di Stadium Edion Peace Wing Hiroshima, pastinya memberi suntikan semangat tambahan kepada kelab Jepun itu. Walaupun berdepan lawan yang kuat, JDT tetap hadir dengan keyakinan tinggi selepas turut mencatat 4 kemenangan daripada 5 aksi terakhir mereka. Keputusan seri tanpa jaringan menentang Shanghai Fort sebelum ini membuktikan Harimau Selatan mampu bersaing dengan kelab elit Asia dan mempunyai disiplin pertahanan yang semakin kukuh. Kini, segala tumpuan terarah ke Hiroshima. Mampukah JDT melakar kemenangan penting dan semakin menghampiri tiket kepusingan kalah mati? Pertembungan ini bukan sekadar perebutan 3 mata, tetapi juga membawa misi besar untuk mengangkat maruah bola sepak Malaysia di pentas Asia. Siaran langsung, perlawanan Liga Juara, Juara AFC Elite (ACLE) antara Sunfresh Hiroshima lawan JDT FC di Stadium Edion Peace Wing Hiroshima, sepak mula jam 6 petang, waktu Malaysia.